Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ramadan yang telah berlalu mengajar kita erti sabar. Syawal yang kini menjelma mengajar kita erti syukur. Ramadan mendidik hati untuk taat. Syawal membuka lebaran baru dalam keinsafan. Semoga lebaran ini telah menyucikan jiwa, menyatukan hati yang pernah berpecah dan mendekatkan kita kepada Allah dengan ikhlas. Semoga Allah merahmati usaha dan ibadah kita dan menjadikan setiap kemaafan sebagai rahmat. Di kesempatan ini, kami Barisan Pentadbir SK Simpang Pelangai menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf kepada muslimin muslimat, khususnya sahabat-sahabat guru SK Simpang Pelangai, sahabat-sahabat staf AKP SK Simpang Pelangai, warga pendidikan Kementerian Pendidikan, khasnya pejabat pendidikan daerah Bentong dan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, serta tidak dilupakan Barisan Ahli Jawatan Kuasa PIBG SK Simpang Pelangai, semua ibu bapa penjaga SK Simpang Pelangai dan yang dikasihi anak-anak murid SK Simpang Pelangai. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima puasa kita dan menjadikan kita kembali dalam keadaan suci dan termasuk orang-orang yang mendapat keampunannya. Akhir kata, kami ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.